Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Teh, mai sini. Teh. Tak payah gibal lah. Mai. Tengok lah dekat lenga tu. Dekat lenga tu nak itu lah. Mai. Mai sini, mai sini. Mai sini, sini, sini. Mari. Teh. Teh. Putih. Teh. Teh. Mai sini. Mai. Teh. Comel putih ni. Comel putih ni, handsome. Handsome putih ni. Tengok lenga sakit lah tu. Jangan duk bala. Tu, dekat lenga tu. Mai sini teh. Mai sini. Mai sini teh. Teh, mai sini teh. Mai. Mai teh. Mai. Tidur lah. Tidur. Tak suruh balas lah. Buat luka ya balasnya. Tidur dulu. Biar kucing tu lepas makan dulu. Tidur dulu teh. Tidur. Dah pergi makan dulu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Lepas ni lah tu biar kucing tu ada lagi luar tu. Main sini Teh. Putih. 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 Besar putih ni. Besar putih. Teh. Teh. Sini. Mai sini. Mai sini teh, mai sini. Liar kucing ni. Liar dan backing. Walaupun dia nampak jinak gini, kena lebih berhati-hati. Sebab pernah sebelum ni manja tiba-tiba kekeh kaki. Dia kekeh tangan. Kena beringat. Duduk. Nah, duduk. Duduk teh. Duduk. Kena beringat. Duduk teh. Duduk teh. Comel putih ni. Comel putih ni. Comel putih. Tidur. Tidur. Kalau kucing bukan sebarangnya, jangan cuba gosok perut. Tanya dia geliat-geliat gitu. Dia boleh mendatangkan kena kekeh tangan. Kena kekeh. Teh. Comel putih ni. Comel putih. Handsome putih ni. Handsome kat lah putih. Teh. Handsome kat lah putih. Teh. Pusing kat ni. Pusing teh. Teh. Tengok kat ni. Tengok kamera ni. Tengok telefon. Tengok telefon ni. Teh. Tengok telefon ni. Ni. Tengok telefon. Tengok ni. Tengok telefon tu. Kena selalu berhati-hati. Tengok tu. Nampak? Dia akan kekeh kita. Berhati-hati. Ni kucing liar ni. Bukan kucing pelihara. Kucing jalanan. Kucing jalanan ni mari singgah sini untuk makan ni. Lepas tu dia pergi pula. Singgah makan sebentar. Lepas tu dia buat urusan dia lah. Buat hal dia lah. Seharian. Kerja-kerja dia. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye teh. Tidur dulu sebelum tubik. Biar kucing jantan seekor lagi tu balik gilai dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.